dan saya telah meninjau ke kawasan Selayang, telah mendapat banyak impak daripada penduduk-penduduk. So maka saya wujudkan satu konsep perpaduan di mana istilah Melayu, Cina dan India bergabung, memulakan satu peranan penting untuk mewujudkan siapa itu Datuk Raj. Adakah beliau ni datang mengubah pra hidup masyarakat Selayang? So, langkah pertamanya silaturahim. Keduanya, saya berjumpa dengan generasi muda. Daripada generasi muda 20-an sehingga 30-an, dan mereka memberi pelbagai peranan yang penting dan juga masalah yang dihadapi oleh masyarakat penduduk Selayang, terutamanya masalah Rohingya yang terlalu kritikkan dan perjalanan ekonominya, monopoli ekonomi terbuntu daripada usaha-usaha kecil tak dapat pelesenan daripada PBT, dan juga mereka menggunakan sedikit-sedikit yang kata positifly ataupun negatif lah, daripada sedikit yang memberinya peranan kepada masyarakat Rohingya untuk mereka berniaga secara bebas. Maka isu inilah saya mulakan dengan bersama rakan penjuang saya. Bukan saja di Malah di kawasan Selayang dan juga seluruh Malaysia, memberi satu peranan penting. Mereka berganding bahu dan kami telah turun padang di Pasar Buruh Selayang melalui satu media daripada IPK TV yang memberinya sokongan padu, dan kami telah meninjau keadaan yang berlaku dengan jalan raya, kerosakan jalan raya, sampah sarap, pencemaran, dan juga bagaimana kawasan penduduk yang menghidup di kawasan rumah pangsa, sampai ada mereka membiak ataupun berternak kambing di rumah pangsa, dan juga mereka mengungut. Ada dapat satu ugutan kenapa saya mengganggu penduduk Rohingya di sana. Tetapi sejak kebelakangan ini saya juga pengaruh dengan banyak generasi muda, so mereka mengenali siapa diri saya, so mereka tidak mengigit. Maksudnya mereka ingin mendapatkan satu solution. Maka solution pertama, saya telah berjaya membaiki jalan raya di kawasan Pasar Buruh Selayang. First step, di mana selepas media dipaparkan jalan raya dengan keadaan, selepas 2 harinya jalan raya telah baik pulih serta-merta. Dan juga saya dapat panggilan daripada pasukan Polis Raja Malaysia, dan mereka menyokong, dan saya sekini bersama rakan penjuangnya untuk mengurangkan usahawan Rohingya daripada sedikit dan bangkitkan balik usahawan tempatan untuk berniaga di Pasar Buruh Selayang. Dan juga program kedua, apa yang saya telah melafazkan adalah yang baru-baru ini terviral. Saya memberinya peluang kedua kepada banduan bekas-bekas banduan yang telah menjalani hukuman di penjara. Di mana saya merancang dengan rakan penjuang dan juga daripada sokongan Datuk Rizwan memberi satu peranan penting untuk mereka diklasikan dari kepakaran mengikut ikut kepakaran bekas-bekas banduan apa dibelajari di dalam penjara. So day by day I dapat positif aura daripada masyarakat, bukannya daripada Selayang dan juga semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak dan juga orang asli yang membuat taliannya melalui talian, dan mereka meminta satu perubahan untuk masyarakat Malaysia. So di sini, apakah peranan penting bagi calon bebas? Sebenarnya calon bebas adalah memain peranan penting bagi mereka bergandeng bahu bersama rakyat. Bukannya mana-mana pihak ataupun parti yang orang kata controlling the issue. So di mana saya ataupun yang bakal calon akan bergandeng dengan masyarakat, menerima semua aliran-aliran yang mereka ingin. Dan kami adalah wakil bersuara di bidang ataupun Dewan Parlimen yang akan datang. Sekian, terima kasih kepada Datuk Rizwan yang memberinya satu ruang untuk saya bersilaturahim dengan bersama rakan-rakan, dan semoga saya harap segala urusan dipermudahkan bakal calon bebas di PRU 16.